Pada juzuk yang ke-23, Allah Ta'ala menyatakan tentang pentingnya kita ini mempunyai hati yang lapang. Dan hati yang lapang itu tidak lain tidak bukan orang yang menerima cahaya daripada agamanya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Jika demikian, adakah orang yang telah dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam, lalu ia tetap berada di dalam cahaya, yakni petunjuk daripada Allah Ta'ala. Jadi kita fahami daripada ayat ini, Allah sebut tentang perkataan syaraha, iaitu lapangnya dada. Perkataan syaraha bukan bererti lapang ini bererti kosong, tetapi lapang yang mana dihilangkan keserabutan, dihilangkan segala kekusutan, lalu diisi dengan ketenangan. Jadi macam mana kita nak beroleh ketenangan? Tidak lain tidak bukan perlu menggarap kepada ilmu dan juga penghayatan terhadap agama. Ini penting. Sebab agama Islam itulah yang menjadi, kita kata, sebagai cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sebut bahawa orang yang mana menerima kelapangan hati ni bermula daripada situ. Titik yang permulaan ni adalah dia mula menerima agama daripada Allah Ta'ala, dia mula menerima cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketenangan hati ni dia bukan satu benda yang mana kita buat ataupun kita dapat dengan semudah petik jari saja. Tiba-tiba dapat terus ketenangan macam tu. Bukan begitu. Sebab ketenangan ni dia perlu diusahakan. Dia perlu ada proses yang panjang. Dia perlu ada suatu struggle, mujahadah. Barulah nanti kita akan cuba dapat dan juga merasai kemanisan daripada ketenangan yang Allah Ta'ala kurniakan itu.